وأن تقولوا على الله. Pasal apa yang tu saya kan bagi sama tempo. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Jom, kakak duk baca tentang ayat tu. Pasal apa kakak baca lambat kan? Ayat lain okey, tempo dia tiba-tiba nak penutup kot no. Jangan yang tu musabaqah tak apalah duk buat lagu tu. You ikut undang-undang musabaqah yang ni dak. Kita nak betulkan bacaan kan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kat situ ma la ta'lamun. Hati-hati jangan jadi tamtid kan. Ma la ta'lamun. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ma la ta'lamun. Ma la ta'lamun. Tu boleh Ustaz? Jangan ma la ta'lamun. Takat tu je. Ta'in fathah sukun ta'. Kan? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu. Ma la ta'lamun. Kalau akak tengok muka akak cermin kan, akak tengah senyum kan. Wa an, akak boleh tarik tepi ni kan. Jangan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. No. Ta fathah kan. Wa waw fathah wa, hamzah nun fathah sukun an. Saya baca terus je kan. Ta fathah ta, bukan ta fathah ta. Bukan qaf ha? Jangan tarik bahagian bibir tepi kan. Qaf waw dhammah qu, lam waw dhammah lu. Wa an taqulu, jangan wa an taqulu kan. Ala Allah, jangan ada sengih kat sini. Ala Allah yuk kan. Ala ain fathah lam, ya lam alif fathah la kan. Contoh ala Allahi ma la ta'lamun. Ma la ta'lamun, jangan ma la ta'lamun. jangan senyum. بالعربي أبد لا تستخدمون من الجانب الشفاه، لأن أكثرنا بس نشوف هناك فتحة أو نشوف هناك كسرة خلاص غيرنا إلى ابتسام. ما في هيك حكي. الابتسام والابتسام هذه فعلا نحن عندما نبتسم، يعني حقيقة عندما نبتسم فعلا نحن نسحب من الجانب الشفاه. Baik Ustazah, saya ulang Ustazah. Betul tak Kak? Tak, saya tengah melakukan watak senyuman. Kan? Betul tak? صح ولا لا؟ يعني عندما نبتسم ما هيك نبتسم kan? Senyum tarik macam kerang busuk sini kan. Itu sengih macam kerang busuk. Sian kerang tu kan. Tapi kita kata di sini konsep fathah ambil balik pada makna je. فلأن هناك نقول فتحة بالعربي كلمتها فتحة، فنستخدم فتحة. شو يعني فتحة؟ فتحة يعني انفتاح الفكين. بكاء رهن، بكاء فتح. أنا فتحت الكتاب مثلا، هذا دفتر، هذا دفتري، فتحت دفتر، فتحت فكين. Contoh kan. Lepas tu apa lagi? Fatahtu aini. Tak ada pun mata kita nak senyum sebelum dia buka kan. Buka mulut. Doktor kata nganga. Buka juga kan. Okey, sekali lagi Kak. Okey, saya ulang Ustazah. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tu kena latih kan. Ma la ta'lamun kan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun.
ta'lamun. Kejap, sekali lagi Ustazah. Kejap Kan ramai. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tu kena mai bagi cerita lah kak. Selagi duk proses dalam live ni, duk proses belakang skrin ni, memang tak nampak apa punca dia. Jadi saya bila duduk di bait cerita tu, saya perhati mulut student tu kan. Perhati mulut Makcik Sapiah, perhati mulut Zasti Khamisah, perhati mulut Kak Rofidah, Kak Nurian kan. Semua saya perhati. Kan, sebab setiap orang Allah cipta berbeza mulut dia kan. Nak kena tengok kan. Okey, mai tau. InsyaAllah Ustazah. InsyaAllah tiada halangan. Yang menghalang itu, yang orang kata yang paling menghalang adalah Allah. Yang paling memberi peluang adalah Allah. Tapi ada yang berusaha menghalang untuk ke arah tidak baik, iaitu syaitanir rajim. Dan juga kan, waswasah daripada dia, bisikan daripada dia. Dan juga orang-orang yang terpengaruh dengan bisikan syaitan. Okey, InsyaAllah ta'ala. Dah Ustazah okey kata dia Ustaz. Ma la ta'lamu. Tak okey, tapi kena praktis lagi lah, insyaAllah. Nanti bincang sesama-sama dengan orang grup kan. Taman tak kena no. Okey, barakallahu. Jazakillahu khair Ustazah. Wa jazakillahu khair, hayakillahu. Terima kasih banyak. Sama-sama kak. Baik, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Sana. Ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalimah asy-syaitan kan masuk ya kan, shin ya fathah sukun syai. كنترول lidah untuk sebutan makhrajiyah. هناك في كثير الناس عندما ينطقون كلمة لا نقول كلمة شيطان صدفها تطلع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada setengah kita baca macam tu kan. There's some people when they're reciting they put the letter of ya. They keep using their side of your mouth, their mouth. Tapi kakak ni taklah guna bahagian tepi ni. Cuma dia tak kejam kan. Al-ya min an-nadar. Jadi ya ni dia ada ruang kan. Kita nak guna ruang tu, ruang yang mana tu? Fa'lan narja' ila bab al-makharij. Kita pergi balik dekat bab makhraj huruf Arab, yang itu kita guna bahagian tepi lidah ni. Ya, tepi lidah ini kita guna bahagian pertengahan lidah, tapi bahagian tepi untuk menyebut huruf ya, di mana bahagian tepi ini dia akan melekat ma yuhadhi ya ila al-adras al-ulya huna al-janab. Ay, ya, macam contoh saya sebut sini. Ay من الجنب اللسان فعلا أنا أضغط على أضراس العليا from my side of my tongue, still in the middle of the tongue, but from this side, so I will push to my upper molar to pronounce the letter of ya. So when you want to practice the letter of ya, hamzah ya fathah sukun ay, for example, ay, hamzah ya dhamma sukun wi, for example, wi. تمام. هاي التدريب. بارك الله فيك.